Okay guys, yang aku kali ni ada lagi satu barang daripada Cera Outdoor, iaitu Ceraport. Okay, sebelum ni aku dah beli diorang punya tumbler. Okay, tumbler 1 liter dengan tumbler 500ml. Okay, yang ni bercorakkan doodle. Okay, doodle. So yang ni pun sama, camping mat ni dia punya corak pun doodle. Tapi tema camping lah. Memang nice lah. So aku beli satu tumbler, satu camping mat. So kita akan tengok camping mat je lah. Sebab tumbler ni aku dah pernah unbox. So pasal dia dah sampai, kita akan buka dan lepas tu kita akan tengok lah dia punya kain. Dia punya camping mat tu macam mana. Okay, aku tak bentang lah camping mat ni. Supaya aku unbox ni tak besar pun kan. So kita akan tengok dia punya kain lah, dia punya jahitan macam mana, lepas tu dia punya corak macam mana. Okay, let's go guys, kita buka dia punya parcel. Kau tengok ni, dia selotip sekali, kotak-kotak. Habis kotak dia koyak. Benda ni kita pernah unbox, so kita tak payah unbox lah. Okay, so kita letak tepi dulu yang ni. So kita tengok pada camping mat. Okay, ni camping mat dia. Kita sambung buka. Tu dia geng, kita dapat free gift. Dia ada bagi free gift. Ni memang dia ada janji kat live tu. Sebab aku banyak kan beli dia punya ni. Okay, dia punya tumbler 2 aku beli. Camping mat dengan chair. So kita buka dulu ni. Okay. So dia bagi kita button badge. Okay, ni button badge Ceraport, Cera Outdoor. Okay, ni free gift lah. So yang ni lanyard. Okay, lanyard dia pun nice lah kan, benda free. Okay, ni apa ni? Ni bukan Cera ni. Okay, ni bukan brand Cera lah. So dia bagi manis-manis macam tu lah. So yang ni dia punya t-shirt. Dia punya t-shirt dia bagi free. Kita tengok t-shirt dia. Okay, ni t-shirt dia. Kita buka t-shirt dia. Okay, yang ni free gift lah. Actually free gift ni dia tak pernah cakap dekat live lah. Cuma kalau yang free gift dekat live tu lagi cantik lah dia punya JC. Okay, yang ni okey lah, boleh lah kan. So Ceraport nice juga. Alright, so kita ketepikan ni t-shirt, tepikan JC. Kita tengok dia punya camping mat. Okay, ni camping mat dia kan. Okay, so dia doodle art tau, cantik. Unik lah, unik doodle art. Okay, so guys, ni dia punya camping mat. Okay, camping mat ni gitu. Actually aku jumpa diorang punya brand ni dekat TikTok. Dia punya live FYP. Lepas tu aku tengok lah apa yang diorang jual kan, sebab macam meriah. So bila aku masuk live tu, aku tengok diorang jual tumbler. Lepas tu aku nampak diorang jual kursi camping dengan camping mat ni. Okay, dengan apa ni, tumbler, corak dia semua doodle art. Tu yang aku terbeli tu, teracun. Sebab dia punya cantik. Okay, macam camping mat ni corak doodle ada je brand lain. Tak silap aku Black Dog ada keluarkan doodle art. Okay, untuk camping mat je lah. Kalau kerusi camping aku rasa tak ada lagi yang doodle art. So Cera Outdoor ada, Ceraport ada. Dan tumbler pun tak ada lagi yang doodle art. So dia orang yang first lah rasanya. Tak tahulah kalau ada yang lain kan, aku tak perasan. So yang ni lah aku jumpa dan aku terbeli. Memang cantik. Okay, so yang ni dia punya camping mat. Camping mat ni harga 100 something. Tapi dekat live session hari tu, start daripada 11.11 sampai habis stok. Ni diorang tengah buat jualan lelong lah, sementara nak keluar design baru. Okay, diorang nak habiskan stok ni. So aku dapat harga jackpot lah juga. So ni dia guys, kotak dia. Okay, kotak dia depan dia macam ni. Okay, depan dia. So ada Ceraport camping mat. So yang ni dia punya corak dekat mat dia lah. Okay,
Okay, cantik doodle art. So kat tepi ni ada tulis Ultimate Satisfaction daripada seraport.com. Lepas tu dekat belah sini, okay, ada tulis ciri-ciri mat lah. Okay, dia extra comfort, anti-slip, waterproof. Okay, so camping mat Seraport, adventure is calling. Macam dia punya tumbler. Macam tu lah lebih kurang dia punya ni. Okay, so dekat belakang dia ada ni dia punya spek untuk mat Seraport camping mat. Okay, polyester dia punya material. Lepas tu dia punya ukuran ni 200 cm darab 200 cm, so besar juga. Okay, brand Seraport daripada Malaysia. Seraport ni Malaysia kot. Okay, so let's go guys, kita buka dia punya kotak. Okay, mat dia comel. Bila dah lipat dia jadi macam ni. Dia macam bag. Sekejap kita buka plastik dulu. Okay, kita kendalkan sikit. Okay, ni dia geng. Camping mat dia cantik. Okay, bila dah lipat tu dia akan jadi macam bag. Sebab siap ada handle dekat sini. Okay, ni apa ni? Okay, so dekat sini camping mat adventure is calling. Okay, ni dia punya corak lah. Corak dia macam dekat kotak ni. Okay, dekat kotak yang ada ni doodle lah. Macam ni. So dia punya corak memang macam ni. Dia tema dia camping. Okay, sekejap. Ini aku tak buka tau geng. Aku buka sikit je. So ni dia. Cantik. Memang cantik. Dia ada logo Seraport. Ada kasut bagai lah. Ada kemah. Ada unggu api. Okay, dekat sini ada bag. Nampak Seraport. Dia waterproof dia cakap. Mungkin water resist kot. Okay, bawah dia macam ni geng. Nice kan. Memang nampak cantik lah. Nampak premium lah. Premium produk. Okay, tu jahitan dia memang kemas gila. Okay, ni nice. Ni bawah dia. Ni bahagian bawah. Aku rasa memang waterproof kot. Senang nak basuh. So aku tengok dia orang review, benda ni senang nak basuh, senang nak cuci. So kali ni aku tak buka pun. Aku just tengok macam tu je. So bagi aku puas hatilah dengan dia punya produk. Kejap. So bila lipat dia jadi macam ni, cantik. Okay, macam bag. Nice. Okay, so harga dia ni dalam 100, tak silap aku RM129. Okay, untuk camping mat ni. Tapi sekarang ni diorang tengah sale. Tapi tak selalu lah dia buat shocking sale tu. So kalau korang dapat harga jackpot, korang terus belilah. Memang puas hati lah. Cantik. Okay, cantik. Alright, so siapa-siapa yang berminat ni, macam biasa aku akan drop link kedai dekat description. Okay guys, itu saja aku nak share untuk hari ni. Thank you for watching. Bye bye.